Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kecoh beberapa hari yang lalu tangkapan di sebuah pusat kesihatan, dikatakan pusat kesihatan lah. Ramainya ratusan orang yang terlibat di kalangan laki-laki, di kalangan orang Melayu Islam. Orang kafir itu tak apalah, orang Melayu Islam, dan mereka jawatan besar, ada pensyarah, ada pegawai PTD, ada cikgu-cikgi dan sebagainya yang ditangkap oleh pihak berkuasa. Dan tiba-tiba mereka tak dapat nak direman. Tak boleh nak direman. Sebab apa? Tak pastilah. Sebab mungkin tidak ada peruntukan undang-undang ke atas mereka. Yang saya dengar daripada Ketua Polis Kuala Lumpur semalam, iaitu dia mengatakan bahawa tak boleh nak cas mereka. Sebab nombor satu, tidak ada mangsa, dia kata. Semuanya tidak ada mangsa. Maknanya suka sama suka. Kalau beginilah berterus-terusan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, undang-undang kita yang layu dan lemah ini, yang lonlai ini, maka tuan-tuan akan tengoklah betapa ramainya orang akan muncul nanti dengan alasan tiada ada mangsa. Semua suka sama suka. Maka untuk makluman tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bahawa peristiwa negara Saddum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kederhakaan mereka kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar perintah Nabi Allah Lut AS, dan dengan alasan suka sama suka, adakah benda ni perlu kita biarkan? Jawapannya, kita harap kepada MP Islam dalam parlimen tersebut, gubahlah undang-undang untuk kita perketatkan lagi agar tidak berlakunya sewenang-wenangnya, wewenangnya perbuatan-perbuatan mungkar yang dibuat dan mereka boleh terlepas begitu saja. Dan ini sangat membimbangkan kita, umat Allah Subhanahu wa taala, bila ratusan ditangkap di Kuala Lumpur. Baru ni berlaku di Kelantan, bila mana ada pengumpulan. Bila berlaku di Kelantan, kita highlight terus negeri Kelantan. Bila berlaku dekat Kuala Lumpur, kita tak highlight langsung Kuala Lumpur dan sebagainya. Ini berlaku di Pulau Pinang kemarin, berbelas orang juga ditangkap. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk ini. Ya, betul, waktu kita serbu mereka tak buat benda tu. Mana ada orang tengah serbu, orang tengah buat? Mungkin ada, tapi kita tak tahu. Tapi kita nak sebut betapa lemahnya undang-undang kita, sampai tak boleh kita nak menangkap mereka dan kita nak sue mereka, nak reman mereka. Sedangkan perbuatan ini perbuatan durjana yang akan menjemput bala daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas negara kita. Jadi kita nak kompromi kepada perkara ini, kita cegahlah kemungkaran ini, terutama Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa yang ada, di tangan MP, ahli parlimen Melayu Islam. Bentuklah, sokonglah satu enactment yang boleh memperkukuhkan lagi institusi, apalagi institusi mahkamah syariah sebagai contohnya, untuk kita kuatkan agar undang-undang ini digeruni dan mereka takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekarang mereka bergelak ketawa tentang Allah Subhanahu wa taala bila mana perundangan seolah-olah memihak kepada mereka disebabkan kelemahan kita sendiri. Jadi saya tunjukkan kepada pimpinan seluruh kerajaan ke pembangkang ke, tolong fikirkan perkara ini. Kalau begini alasannya yang berlaku, pasti pada masa akan datang orang akan berseronok-seronok melakukan maksiat kepada Allah, dan mereka bebas melakukan perkara ini dan tidak ada undang-undang boleh mengekang mereka. Tolonglah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, selamatkan generasi kita yang akan datang, selamatkan anak cucu kita daripada lembah kedurhakaan ini yang sangat menjijikkan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebarkan video ni insya-Allah.